Saya dulu kena. Ya, kena dulu. Dua-dua tayar. Lepas tu belakang saya seorang, dua orang, tiga orang. Dekat Temelur, ni antara kedai yang aku recommended, yang aku recommend lah kalau nak pergi High Reef. Dia sebaris dengan Bank Islam. Sana Bank Islam lama. Nak jual ke? Kalau jual mahal ni. Okay. Saya nak jual, harga mahal dapat. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Kedai dia sebaris dengan Bank Islam lama tu. Sana tu Bank Islam lama. Kedai dia kat sini. Pusat servis tayar. Gini. Yang tu warna lain pula. Bukan nak sama spray je lah. Tak boleh spray hitam. Dia nak bagi yang ni ha. Yang ni baru ke? Baru, memang baru. Tengok. Dia abuk air. Ha? Abuk air. Oh, buaya. Abuk air. Yang ni baru tapi warna lah. Tapi boleh sembuh kan? Nanti saya boleh sembuh kan? Boleh. Hitam. Sini tak sembuh? Tak ada. Low 3 kali 2 campur 1 2. Antara yang murah lah. Ni A1 GT model baru. Yang tolak dulu kau? Dah. 16 sudah. 16. Tak ada ni. Tolak 60 kasih. 16. Tambah 300 lah. 16. Body mana pun naik. Kalau angka hitam mana body mana pun naik. Hitam putih nampak hitam bawah tak nampak kaki tu. Naik lah. Apa tempat angka hitam? Kalau angka hitam memang body tawar nak naik. Tak naik. Ha. Buatlah dulu. Yang ni 1.3 eh? Yang kau bisu. Ha? Semua tak. Tak. Siapa? Ni kerja dia. Bekerja tak ada lah. Ayah stand pekerja bisu ke tak lah kan? Dia concentrate. Okay, jadi kita tukar tayar ni 4. Saya dapat sport ring. Sport ring dapat 4 yang baru. Lepas tu tayar aku tukar. Dapat 2 baru, 2 lama lah pakai. Harga 1,300. Kata dia nak ambil yang ni lah, tapi mahal sangat tambah 300. So tak jadi aku ambil yang dia bagi asal tadi je. Ni dia buat. Ni besar sama. Kau besar. Boleh lah eh? Boleh lah. Boleh eh? Tu boleh cakap kan? Boleh. Ayah saya kata bisu ke? Boleh cakap. Fokus kerja eh? Okey kan? Buk kalau ni. Dia kilat kan? Mahal kena tambah 300. You tambahkan? Hitam putih lagi putih juga. Tambah kejap lagi adik ni pasang. Adik ni pasang aku punya tayar. Kejap lagi kita tunggu. Dunlop tahun 2005. Rem baru. Rem baru. Abang saja. Dia kata lawa warna tu. Saya ikut je lah lawa. Oh cantik lah. 4 lah. 1 2 3 4. Ni tayar apa? Dunlop. Dia potong air kan? Dia potong air? Potong air tu lain. Oh lain. Okay, kita tukar tayar Dunlop 2. Sport ring 4 baru. 2 baru tayar baru. 2 tayar lama tu guna semula. Kemudian sport ring 4 kita tukar lah. Harga 1.3. Sport ring 4. You tahu? You tahu saya langgar tu. Lepas tu ada lagi 3 orang langgar. Lubang. Sama. Saya kena. Lepas tu 3 orang lagi kena. Belakang mau ke depan. Yang tu dia depan je. Depan dulu baru sampai you ah. Saya dulu kena. Ya kena dulu. Dua-dua tayar. Lepas tu belakang saya seorang, 2 orang, 3 orang. Dia lambat sikit lah 10 minit. Lepas tu lepas dalam setengah jam ada lagi. Macam tu tempat. Tak tahulah. Banyak urusannya lah. Abang ni buat. Yang ni yang original. Ni. Ni cantik. Memang. 4 biji berapa? 60.
Alah 60 tu je kan sila ni free gift raya. Dia 1360. Link datang 2 jam lah dia datang sekali. Cuba letak ni. Memang ni lah cantik kan? Memang dah Cuba letak. Situ je RM60. Tapi karat tak? Karat tak? Karat. Ni tak kalap ni. Steel Tak kalap ni. Steel punya lah. Banyak pilihan ni sport ring. Lawa-lawa. Harga pun lawa lah. Ada yang start 1000. Yang aku beli tadi tak sampai 1800. Yang ni tadi 1300. Kat dalam ni banyak lagi. Tayar aku beli tayar Dunlop. Kuning lawa juga. Kalau kereta yang bukan warna putih lawa juga. Sport ring dia. Yang ni second ni. Sport ring second hand. Ni orang-orang yang jenis kereta-kereta dia suka ni. Putih tu smart juga, gua hitam lah. Banyak pilihan. Ni atas ni ada lagi. Yang ni murah sikit pada. Harga dia kurang lebih sama. Jauh. Mahal lagi. Okay, ni pun cantik juga ni. Jadi boleh pilih lah saiz 15. Saiz 16 eh? Saya punya saiz 15. Ni kata-kata besar. Kata-kata mahal, aku kata Alza je. Saya kata murah je. Toyota bolehlah tukar sini banyak. Sport ring dia banyak. Lawa-lawa banyak pilihan. Harga berpatutan. InsyaAllah. Nadil lah, pandai deal. Tu hijau, smart juga hijau. Sport ring hijau. Lawa. Orang yang suka sporty-sporty tu sesuai lah. Aku suka tengok lah. Tapi sendiri nak warna hijau tak adalah. Ni tayar aku adik ni tolong. Profesional punya orang. Kat sini harga dia okey, boleh bincang lah. Saya tukar 2 tayar ni. Tu. Boleh dek? 142 kosong. 140 je lah. 20 duit raya. 140 dah. Dia baik hati, dia bagi 14. Terima kasih. Okay, kita tengah tunggu proses dia. Pekerja dia senang main. Profesional. Dekat Temeloh. Sebaris dengan apa ni? Bank Islam lama sana kan? Sebaris dengan Bank Islam lama kan? Sebaris dengan Bank Islam yang baru kat sana. Okay, kalau nak datang boleh je datang sini. Juga sport ring ni. Kuning ni cantik, smart. Aku suka je tengok yang jadi-jadi macam ni. Tapi nak beli dog lah. Putih-putih macam ni smart lah. Siapa yang suka sport ring yang sporty kan. Putih macam ni. Aku hidau lah. Janji berjalan sudah. Tapi smart. Banyak pilihan. Orang Pahang lah. Orang KL jauh sangat nak datang kan. Okey, hari ni aku pergi Temeloh. Buat apa ke Temeloh? Sebab kereta aku semalam Alhamdulillah. Tapi tak ada apa-apa. Kereta aku semalam jatuh. Bukan jatuh. Terlanggar apa ni? Terlanggar lubang. So, dua-dua tayar pecah. Tayar depan, tayar belakang. So, aku cari kedai dekat Temeloh. Ni antara kedai yang aku recommended. Yang aku recommend lah kalau nak pergi High Reef. Dia sebaris dengan Bank Islam. Sana Bank Islam lama. So, masuk je sini, jumpa dengan High Reef, pusat servis kereta dan tayar. Kat sini pusat servis tayar. Bateri kereta semua ada. Pusat servis kereta dan tayar High Reef, minyak pelincir. Cari je kat sini kawasan dia. Okey, jom kita tengok ke dalam apa yang ada. Katanya banyak sport ring. Tengok tayar-tayar semua banyak. Jadi banyak pilihan. Sebelah tu ada kedai perabot. Okey, jom kita tengok. Okay, kita tengok depan dulu. Depan ni biasalah. Biasanya yang second-second semua ada lah. Kalau mungkin nak save budget kan. Depan tu semua yang second hand tayar-tayar. Okay, kita nak tengok dalam. Ni ada kereta ranta. Dia nak pasang tayar agaknya. Nampak tu. Dari sini pun dah nampak dah. Orang yang sporty-sporty tu dia suka lah. Okay, jom kita tengok. Okay, ni antara tayar-tayar yang ada lah kat sini. Okay, aku tunjuk sikit sport ring dia. Ni sport ring yang saiz berapa aku pun tak tahu. Kau tengok ni saiz, bacalah sini, aku pun tak tahu sangat pasal 19, saiz 19. Ni untuk kereta-kereta besar lah. Kereta yang apa orang panggil? Luar negara punya kereta, kereta import. Smart lah. Okay. Warna dia pun memang ngam.
macam kereta ni kan. Dia pasang ni. Cantiklah highlight. Ada orang hantar. Okey, kat sini ada juga yang warna-warna. Kalau yang tak suka warna putih, warna silver, ada juga yang warna-warna macam emas-emas. Hijau pun ada. Hijau pun ada. Ni tapi smart lah. Nampak ada emas. Lepas tu dia silver. Atas pun ada lagi, banyak lagi pilihan. Boleh cari. Toke dia kata beratus-ratus. Nanti tu jumpa toke dia. Okey, atas tu tayar-tayar. Macam-macam saiz. Yang ni aku tak pasti saiz apa. Tapi boleh tanyalah nanti kau datang. Okey, kita tengok. Ni contoh-contoh yang lain. Okey, itu dia. Banyak sangat kalau aku nak cerita. Ni RAYS. Aku tak tahu. Kalau yang peminat kereta tu dia tahulah ni. Nah, ni abang yang buat kereta saya punya apa? Saya punya tayar. Okey, kita tengok kat sini. Bukannya warna hitam, silver, putih je ada. Oren pun ada. Siapa yang peminat kereta, oren pun ada. Nampaklah sporty kereta tu kan. Okey, bentuk macam ni smart kan? Piring. Dia ada emas silver kat tengah tu. Wow, jari-jari ni memang smart lah. Yang kita mahal orang kaya-kaya tu boleh cari kat sini. BMW hitam, putih, racing kereta. Yang sporty, suka kereta sporty, inilah. Okay, ni design yang nampak lah apa ni, orang-orang yang minat-minat kereta dia sukalah warna-warni macam ni. Boleh pilih je mana satu suka. Ini antara yang lain lah. Ni smart juga ni. Berkilat, tapi harga berkilat jugalah. Harga berkilat jugalah duit tu. Ni road style off. Okay, kat belah ni pula, daripada atas sampai ke bawah memang banyak. Daripada hujung sana aku tunjuk ni kuning ni paling dekat emas. Wow, cantik kan. BBS putih, silver, hitam bawah tu. Okey, tengok, pilih mana satu. Pilih mana satu suka. Sila satu suka. Ni kelabu, cantik anjing sikit. Wow, ni smart lah. Dia ada hitam, merah. Aku suka lah ni. Tapi harga tu lah. Kalau ada duit boleh lah kot. Racing, smart. Yang ni smart lah. Macam nak cuk ni. Kuning. Wow. Atas sana ada lagi. Jom kita pusing bawah. Macam ni yang suka apa? Suka sporty-sporty punya kereta. Saiz aku tak pasti saiz apa. Tapi banyaklah jenis. Yang ni smart. Dia warna silver dengan warna merah. Ni kuning. Lawa. Smart. Tapi harga mahal lah. Kena tanya sendiri, datang sini. Tanya harga berapa. Yang ni merah. Sana atas cantik. Putih semua ada. Ni biru. Atas tu aku rasa kalau kira ni boleh kot 100 lebih ke 200 jenis sport rim ada. Tayar jangan cakap lah. Macam-macam jenis tayar ada. Macam-macam saiz. Okay, atas tu sport rim saiz yang aku beli tadi. Saiz 15. Banyaklah pilihan. Cuma aku tadi ambil yang murah sikit lah. Sabar jalan sudah. Okay, belah ni pula tengok tu berjejak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu baris pun nak dekat 20 sport rim dah ni. Okay, bukan warna kuning je, warna biru, purple semua ada. Jadi pilih je mana suka. Dah macam nak pilih kuih raya dah aku rasa. Banyak sangat pilihan. Okay, dia kata memang beratus lah. Yang ni second agaknya. Nampak macam dah bau rabuk. Second ke baru aku tak tahu lah. Nanti datang je tengok. Ni yang masih dalam kotak. Ni masih dalam kotak. Okay, so baru kita pasang depan lah. Yang lama belakang sebab depan berat sikit kan. Belakang dia ringan sikit. Ni belum pasang. Dah macam kita seorang punya tayar lah. 2 tayar aku pecah ni. Ini aku pinjam dekat adik G. Terima kasih adik G. Dia bagi pinjam. Ni aku tengah buat kereta aku ni. Adik aku tengah, wah lawa lah smart Bila dah pasang pun nampak cantik Bila dah pasang pun nampak cantik. Tadi aku macam, wow, smart. Ni adik yang buat lah. Kita nak pusing, kita nak jemput ni token dia. Nak jemput token dia ni. Saya dah pusing tadi. Banyak macam-macam saiz ada sport ring, ada crate, apa dia, tayar semua kan. Sport ring macam-macam saiz kan. Ya, macam-macam. Ada kuning, ada biru, ada hijau. Hijau ada ke? Hijau tak ada. Ini adik belum akan datang ada. hijau lah. Ada. Purple pun ada tu
Macam-macam ada. You nak ajak, nak cakap apa kat ni orang yang nak datang sini? Mari beramai-ramai. Ni offer mungkin ada offer ke? Offer. Harga memang boleh konti lah. Memang offer ni. Harga macam saya tadi pun dapat offer lah. Terima kasih. Offer punya. Kereta saya tadi apa? Langgar longkang. Lepas tu datang sini tukar 4 tayar. Bukan 4 tayar. Tukar 2 tayar je. Sporing aku tukar 4. 2 tayar tu duduk lagi. So yang baru tu aku letak depan. Okey lah, dia tak ada. Aku rasa boleh jalan je. Tapi memang okey pun. Sebab ni dia dah basuh tadi tu. Bila kita dah lap tu dia nampak ni lah sikit. Okey, alhamdulillah dah siap dah pasang tayar. Lawa juga. Cuma kalau dah basuh nanti kilat sikit. Ni tak basuh lagi. Buat balancing dengan balancing. Dia buat apa? Balancing apa? Balancing dengan alignment. Balancing alignment. Ni dah baru. Yang depan tu dia tak tayar baru dulu tu. Ini yang lama belakang. Hancock aku biasa Hancock. Pertama kali aku buat download tak tahu lah sedap ke tak. Tapi aku pakai Hancock okey. Sebab dia potong hujan. Dia punya ni. Dia potong hujan. Download ni dia tak potong dia kata ni. Cuma aku beli tu mahal sikit lah. Mesin. Bukan mesin je. Setting. Kalau dulu kan dia pakai yang tu, yang pusing-pusing tu kan. Ni dia pakai tu je, touch je. Touch screen. Semua auto je. Dia tekan je kat sini. Semua auto. Senang. Senang, cepat, mudah. Metal. Hijau dia lawa. Hijau. Yang tu biru. Biru metalik. Hijau metalik. Dah siap dah, jom kita nak balik. So siapa-siapa nak tukar tayar sebab ni boleh datang kat sini. Jom. Kita dah tukar dah tayar. So boleh jalan dah. Dah okey balancing eh? Oh setting. Ni tak tukar-tukar tapi nak tukar tu. Dah pecah ni. Nak tukar tak tukar. Gila. Aku dah nak cabut. Masa. Ni handphone siapa ni? Handphone dia kot. Dia kot. Nokia ni zaman aku. Handphone Nokia. Siapa nak? Mahal ni kalau jual. Handphone Nokia kalau jual mahal ni. Siapa punya ni? Dia punya kawan. Tak saya bagi dia. Mana dia? Kalau. Bos. Mahal ni kalau jual. Angkat gambar. Mana kawan dia? Mana kawan? Sini sekejap. Tak saja nak kacau dia. Okey, terima kasih. Sama. You nak jual ke? Kalau jual mahal ni. Nokia. Saya nak jual. Harga mahal dapat ni. Nokia lama rare. Okay, thank you. Thank you so much sekali lagi. Selamat Raya. Kata saya ambil tadi. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.